Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan kepada semua pendengar dan juga penonton di Facebook ketika ini. Bersama saya Firdaus hari ini menemani anda secara langsung dan saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Dan sebelum mula, seperti biasa untuk kita sama-sama share live sekarang ini dan kongsikan kepada semua platform media sosial yang anda ada, insyaAllah semoga apa yang dikongsikan dapat kita sama-sama sebarkan manfaat daripada perkongsian sebentar saja lagi. Dan hari ini di dalam segmen Tanyalah Mufti, kita bawakan tajuk yang sama seperti sebelum ini, seperti minggu sebelum ini, iaitu fiqh puasa soal jawab hukum hakam puasa. Dan sementara kita masih lagi di dalam bulan Ramadan, ayo kita sama-sama telusuri lagi dan mempelajari sedikit sebanyak hukum hakam berkait dengan ibadat puasa ini. Dan untuk memberi pencerahan berkaitan dengan itu, berada di konti ketika ini saya alulukan kehadiran yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Ahmad Nakiuddin. Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum. Bazar mana lagi Ustaz tak pergi ni Ustaz? Ya Allah. Soalan cukup rumah tu Ustaz. Saya pergi satu je bazar. Satu sajalah. Untuk tu. Alhamdulillah. Mana tu Ustaz? Kat mana tu? Di- Boleh share sikit Ustaz? Di Setiawangsa. Oh, setiap masa panjang besar. Kecil je. Oh. Di LRT Jelati tu sebelah. Oh, Jelati tu. Baik-baik menarik Ustaz kat situ. Makanan apa yang best sebenarnya kat situ? Banyaknya ayam gulik lah. Ayam Oh. gulik macam tu. Awal lagi ni kita nak bincang pasal makan ni. Baik-baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas kesudian untuk live sama dengan Radio Jawi ni, dan juga kepada anda jika ada sebarang persoalan boleh ajukan saja di ruang komen. InsyaAllah saya akan ajukan kepada Ustaz sebaik saja, sebentar saja lagi lah. Untuk mukadimah pada hari ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh mulakan dengan hikmah di sebalik pensyariatan ibadah puasa ni dalam untuk manusia ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'udah. Terima kasih kepada DJ Firdaus atas jemputan dan sidang hadirin penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bercakap berkaitan dengan hikmah, kita sentiasa memetiklah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala dah jelaskan bahawa tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai kepada sifat taqwa tu, la'allakum tattaqun. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan taqwa. Jadi taqwa ni banyaklah definisinya. Cuma definisi yang kita nak ambil pada pagi yang mulia ni yang disebut oleh Ka'ab bin Malik. Ketika beliau ditanya tentang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa itu taqwa. Dia tanya balik kepada Sayyidina Umar, bagaimana kamu berjalan di atas jalan yang penuh duri? Jadi kata Sayyidina Umar, aku akan jalan dengan berhati-hati, aku akan tengok di mana tempat letak kaki aku akan elak duri-duri yang ada di jalan tersebut. Lepas tu kata Ka'ab bin Malik, tilkah ya taqwa, itulah taqwa. Jadi apa yang kita nampak daripada ta'rif tersebut, maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa berjaga-jaga daripada terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita makan contohnya, kita tengok halal ataupun tak halal. Jadi kita sentiasa berjaga-jaga dalam kehidupan supaya kita tidak melakukan apa yang dimukai oleh Allah. Seperti mana kita berjalan di atas jalan yang penuh duri tersebut. Satu lagi definisi yang menarik juga oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, disebut at-taqwa wa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Rabbul Jalil. Wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyu. Wa ridha bil qalil, ridha dengan benda yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumil wahil, dan persediaan untuk kita di hari akhirat kelak. Jadi semua ini merangkumi makna takwa. Jadi daripada sudut mana puasa ini melahirkan sifat takwa dalam diri kita? Iaitu dari sudut puasa ni kita menahan diri daripada sesuatu yang harus yang kita buat pada hari biasa. Kita makan minum pada hari biasa, hukumnya harus. Kita bermesraan dengan
isteri dan isteri kita di siang hari bulan puasa, hukumnya habus. Tetapi apabila tiba bulan puasa, Allah Ta'ala menetapkan satu ketetapan yang lebih daripada biasa. Bukan sahaja menahan diri daripada perkara yang haram, perkara yang habus. Dan bahkan perkara yang habus tu pun perkara yang asasi. Makan minum perkara yang asasi. Kalau kita tak makan, tak minum, dia akan jadi emosi tak tertentu. Betul. Jadi puasa ni kita satu step ke belakang lagi daripada perkara yang haram. Jadi kalau kita mampu untuk menahan diri daripada minum air-air yang sejuk, maka jauh lagi kita nak sampai kepada minum arak. Kerana kita boleh menahan perkara-perkara yang habus. Begitu juga contohnya kita mampu menahan diri daripada bersama dengan isteri kita yang sepatutnya habus bagi kita, maka jauh lagi kita nak sampai kepada zina contohnya. Jadi dengan itu puasa ini meningkatkan kita satu step ke belakang, lebih jauh daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu, satu lagi poinnya, di samping kita berpuasa ni, kita perlu juga meninggalkan maksiat. Bukan sahaja kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi menahan diri daripada perkara yang menghilangkan pahala puasa. Kata para ulama sebagai al-muhbitat. Muhbitat ni perkara yang menghilangkan pahala puasa. Sebab tu Nabi kata, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan amalan-amalan berkaitan dengannya, maka Allah Ta'ala tak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan juga minum. Jadi di samping itu kena seiring lah. Baik Ustaz. Menarik sebenarnya, Alhamdulillah. Menarik dari segi definisi takwa yang Ustaz olahkan Ustaz tadi. Dan untuk seterusnya Ustaz, kita nak terus sajalah ke soalan berkait dengan hukum akam yang disediakan penerbit Radio Jawi ini. Yang pertamanya, jika seseorang mahu berbekam menderma darah atau pada bulan tersebut ada ujian darah dan sebagainya di hospital ketika bulan puasa, apa hukumnya Ustaz? Boleh terangkan? Baik, berbekam dengan menderma darah, dua-dua konsep yang samalah, kita keluarkan darah. Kita bagi satu kejutan dulu. Baik. Memang ada hadis yang mengatakan bahawa berbekam ni akan membatalkan puasa. Baik. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam yang diriwayatkan oleh beliau, di mana Nabi SAW menyebut aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang membuat bekam dan orang yang berbekam akan batal puasanya. Jadi bukan orang yang berbekam je, orang yang buat bekam pun sekali batal puasanya. Cuma para ulama apabila melihat kepada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nombor hadis 1939, diriwayatkan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi SAW berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa. Jadi para ulama membincangkan perkara ini. Antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahawa hadis ini yang kedua ni menasahkan yang pertama. Sebab hadis ni yang terkemudian. Jadi dia menasahkan yang pertama. Jadi walaupun ada hadis yang mengatakan bahawa orang yang berbekam dan juga orang yang membekamkan tersebut batal puasa, tapi telah dinasahkan dengan hadis yang terkemudian. Jadi dalam perkara ini berbekam tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau dia nak menderma darah ketika bulan puasa, maka tidak membatalkan puasa. Cuma ada satu kata-kata daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, ditanya hal kuntum takrahuna al-hijamah, adakah kamu memakruhkan perbuatan berbekam ni bagi orang puasa? Dia kata la illa min ajli dhaf. Kecuali disebabkan kalau berbekam tu orang tu rasa letih, menyebabkan dia kena berbuka ke. Jadi kalau orang yang kalau dia berbekam bulan puasa menyebabkan tubuh badan dia letih, maka hukum orang ni adalah makruh. Tapi selagi mana dia tidak sampai kepada tahap yang meletihkan, dia hukumnya masih tetap harus. Jadi secara kesimpulannya, berbekam di dalam bulan puasa adalah diharuskan dan tidak membatalkan puasa. Maksudnya hadis yang di awal Ustaz petik tadi dinasahkan oleh kemudiannya hadisnya ya. Ya. Okey, baik, alhamdulillah. Penjelasan yang sangat menarik berkait dengan hal berbekam dan juga menderma darah. Seterusnya Ustaz,
terdapat yang ni saya rasa soalan ni agak viral lah di tak tahulah di FYP saya agak viral lah, berkait dengan terdapat pekerjaan yang memerlukan tenaga manusia seperti buruh kasar, pekerja binaan dan atlet profesional, kerja berat lah mungkin. Apakah hukum berpuasa bagi mereka Ustaz? Ada terdapat pelonggaran je untuk golongan seperti ni Ustaz? Yang pertama kita kena sebut dulu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa seperti mana kita tahu mestilah Islam, baligh, berakal, berkemampuan. Jadi kategori-kategori yang Ustaz sebutkan tadi tu, dia masuk dalam keadaan berkemampuan. Dia mampu untuk, contohnya atlet, dia mampu untuk berlari 100 meter tu, sudah tentu dia mampu untuk berpuasa. Dia bukan golongan-golongan yang sakit. Jadi kita sebutkan pada asasnya hukum untuk orang seperti ini yang bekerja berat ni, sebab dia ada tenaga, hukumnya adalah wajib untuk berpuasa. Cuma persoalan, adakah di sana rukhsah untuk golongan-golongan seperti ini? Ada. Para ulama memberikan rukhsah kepada golongan-golongan yang disebutkan tadi. Seperti mana yang disebutkan dalam Tuhfah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata kalaulah seorang tu pekerjaannya itu, dia bergantung kepada pekerjaan itu untuk dia makan pada hari tersebut. Dalam istilah kita, kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Kalau dia tak bekerja, dia tak makan pada hari tersebut. Maka dalam situasi ini, kata Imam Ibn Hajar, walau tawaqqafa kasbuhu linahwi qutihi al-muqtawi ilaihi huwa au mamunuhu, ataupun tanggungannya. Dia kalau dia tak bekerja tu, tanggungannya tak dapat makan. Ala fitri fa zahirun annahu lahu fitru. Anna lahu fitra. Maka boleh untuknya berbuka puasa, walakin biqadri darurah, tapi dengan kadar darurah. Jadi ada ruang yang para fuqaha berikan kepada dia memang terpaksa bekerja. Kalau tak bekerja memang tak ada pendapatan pada hari tersebut. Maka untuk golongan ini diharuskan bagi mereka untuk berbuka puasa. Cuma dalam kitab yang lain, kitab Buriyatul Mustasyidin, dia memberikan 6 syarat. 6 syarat ni, penuhi 6 syarat ni baru boleh untuk mengambil rukhsah tersebut. Tapi kalau tak ada syarat ni, maka tak boleh. Kita bagi satu persatu. Jadi yang pertama adalah pekerjaan itu tak boleh ditangguhkan kepada bulan yang lain. Bulan Syawal ke, dia kena buat pada time tu juga. Jadi kalau pekerjaan itu tidak boleh ditangguhkan, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tidak dapat dilakukan pada waktu malam. Kalau pekerjaan tu boleh dianjak pada waktu malam, siang dia kena berpuasa, malam dia kena dia akan buatlah pekerjaan-pekerjaan yang dia dilakukan tersebut. Yang ketiga adalah kepayahan yang dia ditanggung dalam dia melakukan kerja tersebut adalah satu kepayahan yang luar biasa, di luar kebiasaan, yang menyebabkan dia susah untuk menanggungnya. Jadi dalam situasi ni, contoh kalau seorang tu dia kerja bawa Grab, maksudnya jadi bawa Grab tu dia tidaklah terlalu memenatkan. Jadi itu masih boleh ditanggung, kesukaran yang boleh ditanggung. Tetapi untuk contohnya orang yang bekerja di ladang, buruh kasar, buat-buat bangunan, jadi itu adalah kesusahan yang di luar kebiasaan untuk ditanggung. Yang keempat adalah untuk orang seperti ini, pertama dia kena berniat pada waktu malam untuk dia berpuasa. Dan dia mesti berpuasa terlebih dahulu. Maksudnya pagi tu dia kena berpuasa dulu, sehinggalah dia rasa susah untuk teruskan pekerjaan tersebut dengan dalam keadaan dia berpuasa, baru dia boleh berbuka. Sampai dia susah dulu. Dia tak boleh awal-awal tu lepas pagi tu dia terus minum air nak buat kerja tu. Mesti dia buat kerja tu dahaga dulu, letih dulu, baru boleh dia minum air ataupun berbuka puasa. Yang kelima adalah ketika dia berbuka puasa tu, dia kena meniatkan rukhsah. Supaya membezakan di antara buka puasa yang haram dengan buka puasa yang diharuskan disebab rukhsah. Jadi apabila dia minum air tu, dia niatkan itu adalah rukhsah baginya. Dan yang terakhir adalah dia tidak sengaja buat pekerjaan tersebut untuk dia buka puasa. Benda tu dia boleh elakkan. Jadi kalau dia sengaja melakukan perbuatan itu untuk dia buka puasa, maka itu tidak dibolehkan. Contohnya orang yang sengaja bermusafir untuk dia boleh
berbuka puasa pada hari tersebut. Jadi begitu juga orang yang sengaja buat pekerjaan berat ni supaya dia boleh berbuka puasa, maka hukumnya tak boleh. Hukumnya adalah haram. Cuma disebut dalam Buriyah ni satu peringatan lah. Lepas dia bagi 6 syarat tu, dia kata boleh. Jika cukup 6 syarat ni, seorang tu boleh untuk berbuka puasa dan tidak ada dosa. Cuma pengarang mengingatkan dengan satu hadis Nabi SAW bahawa man aftara yawman min ramadana bi ghairi uzrin. Siapa yang berbuka puasa di satu hari di dalam bulan Ramadan tanpa uzur, lam yughnihi anhu saumuddah. Tidak akan dapat ditampung dengan puasa selama-lamanya. Satu hari yang kita berbuka dalam bulan Ramadan ni, walaupun kita ganti dengan puasa pada hari lain, dengan selama-lamanya tidak akan sama. Jadi kita kena tengok, pertimbangkan dari sudut tu untuk kita membolehkan kita mengambil rukhsah yang disebutkan oleh Baik, menarik. 6 syarat Ustaz yang digariskan seperti mana Ustaz huraikan sebentar tadi, baru membolehkan ataupun lebih baik untuk kita gantikanlah mungkin bekerja di waktu malam kan. Tengok kat sini pun di Kuala Lumpur sendiri pun buruh-buruh binaan pun bekerja pada waktu malam Ustaz siang-siang banyak ke masjid saya tengok kat sini. Baik, untuk seterusnya soalan ini agak berat ni. Suami isteri yang melakukan hubungan pada siang hari ni hukumnya macam mana Ustaz? Hukum bermesraan bersama pasangan di bulan Ramadan Ustaz. Baik. Hukum bermesraan suami isteri pada siang hari di bulan Ramadan. Dia berbeza dari sudut keadaan individu dan juga perkara-perkara yang sekitar daripada perkara itu. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Amr bin As bahawa Nabi didatangi oleh seorang pemuda. Dia kata, uqabilu wa ana sha'im, wahai Rasulullah, boleh tak aku cium kat sini, cium isteri lah, bukan cium dinding ke apa ke. Cium isteri ketika aku sedang berpuasa. Maka kata Nabi, tak boleh. Kemudian fajar asyaikhun, datang seorang orang tua, orang yang warga emas. Dia kata, uqabilu wa ana sha'im, boleh tak aku cium isteri ketika aku berpuasa? Nabi kata, na'am, boleh. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As, fanazura ba'duna ba'dan. Kami saling tengok, berpandang satu sama lain. Kerana haiwan. Dua jawapan yang berbeza, soalan yang sama tapi dua jawapan yang berbeza. Maka Nabi SAW kata, qad alimtu lima nazara ba'dukum ila ba'd. Aku tahu kenapa kamu saling berpandang antara satu sama lain. Maka kata Nabi, inna syaikha yamliku nafsahu. Orang warga emas ni ataupun orang tua ni lebih mampu untuk menjaga nafsunya, menjaga dirinya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi pada asasnya berbeza. Tengok kepada orang tersebut. Kita tak boleh beri satu kata haram ataupun kata harus dengan secara itlak seperti itu. Dan Nabi SAW ketika Nabi berpuasa, terdapat hadis yang menunjukkan Nabi bermesra dengan isterinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kerana Rasulullah SAW yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sha'im. Nabi SAW cium salah seorang daripada isteri baginda dalam keadaan Nabi berpuasa. Sayyidatina Aisyah kata, kerana Rasulullah SAW yuqabbil, Rasulullah mencium dia wa huwa sha'im wa yubashir, dan juga bermesra dengan isterinya. Walakinnahu kana amlaku li'ibbih. Tapi Nabi ni paling mampu menjaga nafsunya. Jadi walaupun Nabi buat bermesraan itu, kerana Nabi ni adalah orang yang paling mampu menjaga syahwatnya. Jadi dalam situasi ini kita nampak perbezaan di antara kedua dalam situasi berbeza, hukum akan menjadi berbeza. Jadi secara kesimpulannya untuk kita mudah faham, dalam perbuatan bermesraan suami dan juga isteri ni, jika perbuatan itu menaikkan syahwat, membangkitkan nafsu, maka hukumnya adalah haram. Kita cium isteri kita menyebabkan nafsu kita naik, maka hukumnya adalah haram, kerana dia boleh membawa kepada inzal, maksudnya keluarnya air mani, akhirnya batal puasa. Dan lebih teruk, dia membawa kepada bersetubuh. Dan bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan ni akan dikenakan kafarah uzma lah, kafarah yang besar. Kena bebaskan hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun kena beri makan kepada 60 orang miskin. Jadi hukumnya adalah haram jika menaikkan nafsu. Jika sekiranya tidak menaikkan nafsu, hukumnya adalah makruh. Dia tidak berdosa, tapi hukumnya adalah makruh, sebaiknya dielakkan. Kalau kita jaga sekejap batas kita dengan isteri kita ketika sedang berpuasa, maka kita akan menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan puasa tersebut. Jadi
Ini berbeza dengan kalau kita contohnya kita nak pergi kerja, kita salam isteri kita, kita cium isteri kita. Ini bukan dari sudut bermesraan, ini adat yang biasa. Jadi perkara itu adalah dihabuskan. Baik, itu garis panduan lah untuk pasangan suami isteri di luar sana, terutamanya yang baru-baru berkahwin lah, first Ramadan mereka kan. Itu perlu beringat-ingat dan berjaga-jaga seperti mana Ustaz terangkan sebentar tadi. Dan untuk seterusnya berkait pula dengan hal perihal wanita, bagi perihal haid dan nifas yang membatalkan puasa bagi wanita. Satu situasi di mana wanita datang haid ketika dah separuh hari mungkin, ataupun hujung-hujung yang kadang-kadang buat frust kan untuk untuk wanita di luar sana sebelum buka. Jadi Ustaz, macam mana berkait dengan hukum dan juga status puasa mereka ni Ustaz? Baik. Wanita yang datang haid sebelum daripada buka puasa, dia puasa dah. Dah puasa dah daripada pagi. Daripada awal pagi dia dah puasa. Semua sedikit baru nak berbuka tu datang haid. Jadi dari sudut haid dan juga nifas, dia membatalkan puasa. Dan jika sekiranya seorang perempuan itu meneruskan puasanya dengan niat dia berpuasa, maka hukumnya adalah haram. Ini disebut oleh Syekh Muhammad Zuhaili. Dia kata wayahrumu 'alal haidi wan nufasa as-siyam wayahrumu 'alaiha al-imsak bi niyyati shaum. Haram baginya menahan diri dengan niat dia masih berpuasa. Jadi dia kena niatkan bahawa dia tidak berpuasa. Kalau dia tak makan tak minum pun mesti dia niatkan bahawa dia tidak berpuasa. Cuma dalam situasi ni kalau dia niat menahan diri tu sebagai menghormati bulan Ramadan, dia tak niat puasa tapi dia niat imsak untuk menghormati bulan Ramadan, maka perbuatan itu sunat, dia mendapat pahala. Dan perbuatan sunat yang lain adalah apabila dia nak makan tu dia sembunyi. Dia tak makanlah depan orang, mentang-mentang dia tak puasa itu dia pergi minum air depan orang, maka hukumnya makruh, tak boleh. Disunatkan untuk ikhfa. Ikhfa ni maksudnya sembunyi. Kalau dia nak makan, nak buka puasa tu secara bersembunyi. Baik-baik. Kadang-kadang ianya menjadi satu kelebihan jugalah, hadiah mungkin daripada Allah SWT. Daripada Allah SWT kepada wanita-wanita yang datang ialah ketika bulan puasa ni kan. Kita tak boleh nak kontrol lah. Tapi untuk soalan seterusnya berkait pula dengan wanita yang mengambil pil pencegah haid agar dapat berpuasa penuh Ustaz. Apakah hukum ambil pil tersebut? Biasanya berlaku umrah lah, umrah haji kan, ambil pil awal ni. Ni bulan puasa ni macam mana pula status dia Ustaz? Pertama kita sebutkan bahawa haid dan juga nifas ni satu ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada wanita. Nabi SAW sebut daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata inna hadza syai' katabahullah ala banati Adam. Ini ada satu perkara yang Allah Ta'ala dah tetapkan kepada anak-anak perempuan daripada Nabi Adam. Dan apabila seorang itu datang haid dan juga nifas, maka dia tak boleh untuk berpuasa. Tapi soalan sekarang ni adalah boleh tak dia ambil pil supaya dia dapat halang haid tu, dia boleh puasa sebulan penuh. Macam mana Ustaz? Jadi yang pertama kita sebut tidak ada nas yang melarang perkara tersebut. Jadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi satu perkara adalah habus. Jadi tidak ada nas yang melarang perkara tersebut, maka hukumnya adalah habus. Begitu juga institusi fatwa antarabangsa ada yang membincangkan perkara ini. Antaranya Darul Ifta Jordan. Jabatan Mufti Jordan menyebutkan habus, tapi dengan syarat pil itu tidak memudaratkan kesihatan. Kalau dimakan tu menyebabkan ada sakit buah pinggang, ada kesan-kesan kesihatan, maka hukumnya haram, tak boleh. Dan juga begitu juga Darul Ifta Misriyah, Darul Ifta Mesir menyebutkan habus, tapi mestilah mendapat pengesahan daripada pakar bahawa pil tersebut tidak memudaratkan kesihatan. Tapi satu perkara yang penting disebut oleh Darul Ifta Mesir adalah jika dia redha, dia tunduk, dia redha bahawa dia tak berpuasa pada hari tersebut, maka itu sebenarnya lebih baik. Lebih afdal bagi dia untuk berada dalam keadaan haid daripada dimakan pil untuk dia teruskan berpuasa. Saya sebutkan sedikit nas ni itu disebut di dalam artikel
dalam artikel kami 239 Irsyad Ramadan 239. Kata Dr. Ali Jumaah, mantan mufti Mesir, dia kata wa khudu'aha lima qaddarahu Allahu 'alaiha min al-haid wa wujubil iftari asna'ahu aswabu laha wa a'zamu ajra. Apabila perempuan itu tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, daripada dia tak boleh berpuasa dan hendaklah berbuka puasa ketika dia dalam keadaan haid, maka itu adalah lebih besar pahalanya, lebih hebat ganjarannya. Jadi untuk wanita yang berfikir untuk dia dapat pahala lebih kerana dia berpuasa penuh, sebenarnya kita tunduk kepada apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu adalah lebih besar pahalanya. Baik, alhamdulillah, penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz tadi berkait dengan pengambilan pil pencegah haid ni. Sebenarnya lebih baik untuk kita ikut saja kitaran, maksudnya wanita lah, bukan kita, wanita untuk mengikut saja kitaran haid, dan ianya satu kelebihan lah bila mana mengikut saja ketentuan daripada Allah SWT. Dan untuk penutup Ustaz, mungkin Ustaz boleh sampaikan nasihat lah kepada kita semua yang untuk mengerjakan ibadah puasa ni, dan juga tips sikit sebanyak lah, tips pada Ustaz untuk kekal bertenaga mungkin untuk beribadah di dalam bulan puasa ni. Ustaz, silakan. Berkaitan dengan tips ni, saya ambil satu tips yang diberikan oleh Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, mantan mufti Mesir. Dia kata untuk kita dapat kesempurnaan dalam ibadat puasa ni, dia ada 4 formula. 4 saja formula. Jadi yang pertama disebut sebagai qillatut ta'am, sedikitkan makan. Jadi bulan puasa ni bukan bulan untuk kita banyakkan makan, tapi kita sedikitkan makan. Walaupun berbuka, Ustaz. Walaupun berbuka. Jadi itu adalah yang pertama, sedikitkan makan. Jadi bulan puasa ni adalah peluang untuk orang yang contohnya dia azam untuk diet. Jadi inilah peluangnya. Tapi jangan pula kita niatkan untuk puasa tu untuk diet. Untuk diet saja. Tapi ini seiring lah kita taat kepada Allah, dan juga seiring kita mendapat manfaat tersebut. Baik. Jadi yang pertama, sedikitkan makan. Dan termasuk daripada sedikitkan makan ni adalah kita tidak boros berbelanja. Kita berjimat cemat. Dan kalau kita beli makanan di bazar Ramadan tu, ada yang lebih sikit, kita bagi kepada orang. Kerana Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Kita memberi makan orang berpuasa, kita dapat pahala sama seperti orang berpuasa tersebut. Jadi ni formula pertama, sedikitkan makan, qillatul ta'am. Yang kedua adalah qillatul kalam, sedikitkan bercakap, sedikitkan berkata-kata. Kerana lebih banyak kita berkata, lebih banyak salah. Lebih banyak salah, lebih banyak berlaku salah faham, akan berlaku pertelikahan ataupun sebagainya. Dan Nabi SAW kata, iza asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yafus wa la yajhal fa inni mu'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Ketika kita berpuasa, maka janganlah kita berkata-kata perkara yang kesat, janganlah kita meninggi-ninggikan suara. Dan apabila seorang cari pasal ataupun ingin bergaduh dengan kita, katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang puasa. Jadi antara tipsnya adalah kita kurangkan bercakap dengan orang lain. Yang ketiga adalah disebut sebagai qillatul manam, sedikitkan tidur. Waktu bulan Ramadan ni adalah bukan bulan untuk kita banyakkan tidur, tapi kita sedikitkan tidur. Antara sedikitkan tidur adalah kita panjangkan tarawih kita. Itu kita ambil sikit masa. Kalau kita biasa, hari biasa kita tidur pukul 10 kan, 10.30, itu awal sangat. Awal sangat. Kita gunakan masa tu untuk bertarawih. Dan kita juga sedikitkan tidur ni, kita bangun pada waktu sahur. Jadi kalau kita bangun biasanya pukul 6, pukul 5 di bulan bulan puasa ni, kita bangun pada waktu yang lebih awal supaya kita dapat bersahur, dan juga kita mengambil waktu itu untuk melaksanakan qiyamul lail dan juga sebagainya. Jadi formula yang ketiga adalah qillatul manam, sedikitkan tidur. Yang keempat adalah qillatul anam, sedikitkan bergaul dengan sedikitkan pergaulan. Pergaulan ni maksudnya kita berjumpa dengan orang, bergaul dengan isteri dan juga anak-anak kita. Jadi bulan puasa ni adalah waktu kita beruzlah. Kita duduk untuk memfokuskan diri
beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid maksudnya kita mengasingkan diri dengan ahli keluarga kita. Jadi ini 4 perkara. Sedikitkan makan, sedikitkan bercakap, sedikitkan tidur dan juga sedikitkan bergaul. Jadi itu tipsnya untuk kita sempurna dalam melaksanakan ibadat puasa. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, saya pun catat apa yang Ustaz cakap ni. Sedikitkan makan, bercakap, tidur dan bergaul. Sedikitkan pergaulan. Baik, Alhamdulillah. Menarik penerangan daripada Ustaz Wan Ahmad Akyudi. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat berkait dengan tajuk fiqh puasa, soal jawab hukum hakam puasa. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi dapat kita amalkan dan menjadi panduan sepanjang bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada terima kasih Ustaz atas kesudian berada di konti, dan jom kita sama-sama manfaatkan ruang dan juga peluang yang berada di bulan Ramadan ni. Saya lihat rasanya sekejap saja Ustaz lah. Dan pertengahan bulan Ramadan ni biasanya memang bulan Ramadan ni terasa cepat masanya. Supaya bulan Ramadan tahun ini insya-Allah lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan kepada semua penonton dan juga pendengar di Radio Jawi dan juga di Facebook ketika ini, terima kasih banyak atas kesudian anda untuk bersama dengan live kami, dan insya-Allah kita akan bertemu dengan segmen dan juga tajuk yang berbeza pada segmen yang akan datang insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.